Untuk jenis ni saya merentasi 12 buah negara. Saya bermula kayuhan pada 4 September 2024 dan sampai pada 26 Februari. Tempoh dia 175 hari, lebih kurang 6 bulan macam tu. Al-Qaswa ni sebenarnya nama unta Nabi lah. Masa Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebenarnya konsep hijrah ni saya namakan basikal saya sebenarnya unta Nabi. Pada awalnya saya letak destination ni supaya kita tak terlalu berharap, sebab ni urusan Allah lah. Macam kita tahu kalau kita buat umrah ni Allah yang jemput kita. So saya letak destination ni supaya saya datang ke sana saya rasa dijemput. Bukan 6 bulan tu tak ada apa-apa. Sebenarnya saya pergi tu atas kerana Allah jemput saya. Saya hampir dirompak dekat Iran. Dia ada 2 biji motor. Yang sebiji motor ni dia dah himpit saya ke kanan jalan supaya saya keluar daripada jalan kan. So yang pembonceng tu dia tarik beg saya. So beg saya tu dia ingat ringan lah, tapi bila dia dah tarik, dah terkeluar daripada tali tu, beg tu jatuh. Saya anggap saya ni berkayuh dan berjalan di atas doa-doa mak saya lah.